So guys, aku terbaca satu kajian pasal mandi baru-baru ni. Katanya kita cuma perlu mandi setiap 2-3 hari sahaja. Aku bukanlah pakar, tapi terhibur lah baca info macam ni kan. Tapi jujur kan, kalau aku macam sehari tak mandi, badan aku rasa macam sticky lah petang. Memang kena mandi juga lah, sebab kalau tak mandi badan rasa melekit kan. Lepas tu bau, lepas tu kulit pun rasa macam gatal-gatal kan. Kajian ni kata kan, expert dari kajian dermatologi ni, dia kata mandi 2-3 hari sekali tu ada kelebihan dia. Tapi bila tengok keadaan kita kat Malaysia, cuaca Malaysia dah lah lembap, lepas tu susah, tak mandi pun 3 hari, confirm bau badan, kulit pun rasa tak selesa. Jadi aku persoalkan lah benda ni, adakah kajian ni sesuai untuk cuaca tropika macam kita sini? Yelah, kajian tu nampak dibuat kat tempat dengan cuaca sejuk lah kan. Bagaimana dengan kita yang hidup dengan cuaca yang confirm macam ni, tropika? So, jom follow, share, komen.